Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap tentang satu isu yang aku terperasan. Aku tengok balik kan, ini ada hal ni dekat sini ni. Kan? Nampak macam kerajaan ni, dia main-mainkan rakyat tau. Dia mainkan mentaliti rakyat. Mai sini aku cerita macam mana. Macam mana dia terjadi. Ya. Beberapa bulan yang lepas, ya, boleh katakan setengah tahun maybe, ya, kita dengar ada ura-ura KWSP ni, dia macam ura-ura macam nak lanjutkan tempoh persaraan, yang mana orang yang nak keluarkan caruman pada usia 50 ataupun 55 akan dilanjutkan sehingga 60 dan 65, mungkin lebih kurang begitulah, ya. Ada ura-ura bunyi macam tu, ya. Jadi apa yang aku tengok kat sini, okay fine, masa tu kita tengok ramai rakyat bantah lah, kenapa kerajaan nak buat macam ni, kan? Korang tak ada duit nak bayar ke apa yang korang nak tarik masa, nak lanjutkan tempoh persaraan apa semua ni, kan? Tapi kita dengar alasan mereka adalah KWSP amat mengambil berat tentang golongan-golongan pesara ni, ya. Jadi dia nak ambil berat lah. Tu pasal dia kata dia nak lanjutkan tempoh tu semua demi kebaikan untuk pesara-pesara ni. Maksudnya dia prihatin lah, ya. Dan isu tersebut terus diam dan tak ada perkembangan lagi dah isu tu. Maksudnya tidak dibawa ke parlimen dan tidak dibuat apa-apa pun, melainkan dia hanya buat havoc sementara sajalah. Dan selepas pada itu kita tengok Along berleluasa, nampak, menawarkan pinjaman KWSP setelah rakyat ditakutkan kononnya wang persaraan akan dilanjutkan sehingga umur 60 dan 65 ni. Daripada asalnya 50-55, dia nak pergi 60-65. Along-along ni semua keluar. Dia orang ni semua buat iklan pinjaman KWSP. Kononnya pinjaman tu KWSP luluskan, ya. Yang mana kau boleh pinjam sekarang, kau bayar lagi 3 tahun masa kau keluarkan KWSP. Jadi ini menyebabkan ramai rakyat dia terpesona tau dengan kegiatan-kegiatan Along macam ni. Dan tak dinafikan yang jadi balaci kepada kegiatan Along-Along ni, anak-anak Melayu yang bertudung, muka-muka macam ni, dia jadi balaci kepada Along, kan? Ni betina-betina ni pakai tudung, cakap siapa nak pakai duit lah, apalah semua. Nampak dia buat offer macam ni. Dan kita tengok, disebabkan KWSP dia buat kejutan macam tu kepada rakyat, Along-Along ni keluar menawarkan offer pinjaman, tak payah bayar, nak berapa cakap, proses 1 jam, tapi interest dia, bayangkan kalau lagi 3 tahun 4 tahun baru kau nak keluarkan KWSP kau, dan kau pinjam dekat Along sekarang ni 100,000 dia bagi tu. Tapi EPF kau, let's say ada 200,000, mungkin tinggal 50,000 je untuk kau, lebih semua untuk Along. Jadi rakyat punya kebajikan katanya nak jaga kebajikan rakyat. Tapi kita tengok kat sini ni bukan kebajikan rakyat. Ini nak mengkayakan aktiviti Along ni. Setahu akulah, Along ni dia tak boleh buat iklan. Iklan tak boleh, business card tak boleh, dan dia tidak boleh berurusan online. Dia kena berurusan di pejabat dia. Mana boleh buat iklan Along? Dan pelik kan? KPKT tak tahu ke benda-benda ni? Sepatutnya KPKT tahu ni. MCMC tak tahu ke benda ni? Tak tahulah. Cuba kau cerita pasal Anwar Ibrahim main jumbo 2 kali, tengok. Kau cerita tengok dekat media sosial. Sekejap je MCMC, pancung kau dah. TikTok lagi laju, kan? Jadi apa yang aku pelik kat sini, kenapa kerajaan tak perasan benda-benda macam ni, kan? Besok sampai satu masa kita akan dengar warga-warga emas jadi gelandangan lah. Sebab apa? Adanya benda-benda macam ni, seolah-olah kan macam nak bodohkan rakyat, bagi rakyat panik. Lepas tu rakyat akan pergilah dekat Along-Along yang macam ni, kan? Kita takut EPF nanti, KWSP dia ubah dia punya masa saraan, umur saraan, kita tak boleh keluar. So Along sekarang offer
Kau kalau dekat KWSP ada 200,000, kau boleh bawa keluar 200,000 sekarang Along bagi. Ha. Ataupun ada 200,000, okey, 100,000 Along boleh bagi bawa keluar. Lagi 3 tahun baru bayar. Tak payah bayar bulan-bulan. Tapi masa kau keluar besok, kau punya EPF ada 200,000, kau punya habis. 100,000 bagi kat Along, 100,000 kau bayar pinjaman, 100,000 interest. Jadi apa kerajaan punya tindakan terhadap aktiviti macam ni setelah engkau orang buat havoc, kononnya nak lanjutkan tempoh persaraan ni? Keluar Along-Along ni macam ni. Sebab tu kegiatan Along ni tak boleh dibenteras. Seolah-olah pihak berkuasa ni lembik. Dan aku difahamkan, tak tahu lah pasti atau tidak, kita perlu cek dulu, ya. Di KPKT tu yang pegang bahagian lesen-lesen ni semua Cina, betul ke? Pegawai dia dekat KPKT tu Cina. Yang jaga Along-Along ni semua. Betul ke? Jadi aku tengok kerajaan Madani ni banyak wayang. Wayang lah ni. Ni nama dia wayang. Sini taruh api, bagi rakyat semua lari ke satu sudut, lepas tu kena telan dengan jerung-jerung Along ni semua. Nampak? Sebab tu aku cakap, sebenarnya kerajaan Madani ni dia bukan buat apa untuk rakyat. Investor tak masuk kat negara kita. Kerajaan tak ada sumber yang stable, sumber pendapatan yang stable tak ada. Dia bantai kat rakyat. Faham tak? Dalam masa yang sama ada juga golongan-golongan yang duduk dalam kerajaan ni nak songlang. Kau bayangkan dalam keadaan kerajaan tak ada sumber pendapatan yang stable, investor tak ada, kos sara hidup rakyat meningkat, di alam dia duk bagi sara lah, apalah semua, subsidi lah apa semua. Kita tengok kerajaan boleh wujudkan program-program yang menelan belanja tinggi. Saja-saja pun ada aku tengok. Contoh macam tahun lepas, aku dapat maklumat, pelajar-pelajar sekolah dibekalkan bendera dekat baju. Itu kos tu. Kenapa keluarkan kos macam tu? Kalau benda tu RM1 satu pun berapa juta dah. Kenapa nak bazir? Nampak tak? Ni Menteri Pendidikan dia ni, Fazlina. Betul tak? Dan aku tak tahulah, dengar desas-desus Kementerian Pendidikan, Menteri Fazlina ni, aku dengar katalah, tak tahulah betul tak betul, kita perlu pastikan dulu. Takut benda ni jadi fitnah kan. Aku dengar kata kalau ada pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan yang lurus bendul, maksudnya jujur lah, lurus, akan dibekukan, akan ditransfer ke tempat lain apa semua. Betul ke? Fazlina buat tak ada orang macam tu? Kita tak tahulah, kita minta semak lah, check lah. Kan, kalau kita cakap terus kan, dia kata kita tuduh dia pula. Tapi minta pihak yang berkenaan tolong siasat. Betul ke Fazlina buat dekat pegawai-pegawai dia macam tu? Siapa yang bersuara lebih, siapa yang tak nak makan rasuah ke apa ke, akan ditukarkan. Betul ke? Muka Fazlina tu taklah nampak jahat, tapi takkanlah dia macam tu. Jadi minta Kementerian Pendidikan tolong jawab benda ni, betul ke ada pegawai kau yang lurus bendul apa semua kau transferkan dia? Ataupun kau petik aiskan dia, betul ke? Aku dengar macam tu. Jadi banyak cerita-cerita yang kita dengar, memang dia tak ada bukti. Tapi kalau kita relatekan, dia nampak macam clear cut. Sama macam ni. Nak bantai rakyat punya duit, nak makan rasuah dengan kegiatan Along ni, buat provokasi terhadap rakyat. Jadi rakyat kan lari pergi dekat Along-Along ni semua. Betul? So, sama-sama kita hidup, kita tunggu dan kita lihat kenapa benda-benda macam ni berluasa. Dan anak-anak Melayu perempuan ni pakai-pakai tudung aku tengok. Kan? Buat perangai haram jadah ni semua ni. Ni semua tali baru Along lah ni, dia orang ni. Pinjaman KWSP, pinjaman KWSP. Siap guna lambang KWSP ni. KWSP tepuk tangan je. Bermakna, ada share dengan Along ke apa KWSP ni? Kan? Seolah-olah aktiviti Along ni mendapat perlindungan yang special daripada KPKT, daripada kerajaan, daripada pihak berkuasa apa semua. Tak boleh dibenteras. Daripada zaman Tok Ki nak benteras, mai zaman Jebat Derhaka benteras. Kami tak pernah jumpa jalan penyelesaian yang muktamad. Kan? Keluar macam-macam dah. Yusuf Azmi keluar, siapa tu lagi, ada seorang tu Khan tu, dia pun keluar juga. Ada lagi macam-macam lagi. Ada seorang lagi Melayu,
ramai orang keluar tampil untuk nak settlekan Along punya hal ni. Tapi tak settle-settle. Seolah-olah negara kita ni tak ada pihak berkuasa, tak ada penguatkuasa yang betul-betul berani. Adakah Along ni dah jadi king dalam negara kita ni? Faham? So fikir-fikirkan, nampak tak taktik ni? Dia buat provokasi, takut-takutkan rakyat, lepas tu iklan ni aku tengok berleluasa. Fikir-fikirkan. Hidup berakal, mati jangan berantu. Percayalah, Anwar Ibrahim, menteri dia buat hal, menteri dia buat provokasi terhadap rakyat, dia tukang batalkan. So rakyat pandang dia lah hero. Sama macam kes kandang babi tu. Rakyat, menteri dia yang buat provokasi lah, apalah semua dekat rakyat, bagi rakyat marah, benci apa semua, Anwar Ibrahim batalkan projek kandang babi. Wah. So siapa hero? Anwar lah hero. Seolah-olah yang buat hal sebelum tu bukan orang dia. Ini apa punya taktik korang buat ni? Alamak. Mentang-mentang lah rakyat Malaysia ni ramai yang bodoh malas berfikir. Korang bodoh-bodohkan dia orang macam tu je. So fikir-fikirkan, kita tengok banyak isu sekarang ni. Kita tengok kerajaan ni dia ada telur ke tak ada telur? Kan? Isu kuil haram lah apa semua macam-macam aku dengar kata. Nanti kita jumpa lagi the next video. Fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berantu, belum mati jangan biarkan orang bodoh kau. Bodohkan kau dengan perangai macam tu. Fikir-fikirkan. Nak jumpa Jimat Dahaga, dia dekat YouTube, dekat Facebook kurang sikit sebab Facebook ni Yahudi punya part ni dah lama kan. Dia bodoh sikit Facebook ni. Dia orang komplain sikit dia block lah. Nasib baik aku ada 4-5 Facebook. Jadi aku menyampah dah main Facebook tu. Kadang-kadang buat maki orang boleh lah. Dekat TikTok kita buat hiburan sikit. Nyanyi-nyanyi sikit. Tapi dekat YouTube ni kita buat kita punya agenda. Jimat Dahaga punya channel YouTube ni agenda dia memberi kefahaman kepada rakyat je. Kerajaan wayang ni tengok satu persatu. Rakyat kena bijak. Kalau tidak kena bijak. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Why so serious?